harapan saya kepada orang yang belum lagi menerima, diharapkan supaya rakyat Malaysia ni lebih ramai lagi menerima untuk menerima darah pada orang lain. Selari dengan tema pada hari ini ataupun tema menderma darah ni, setitik darah sejuta harapan. Itulah yang membuatkan saya, mendorong saya untuk menderma pada hari ini dan masa akan datang. Kalau kita kata pasal impak menderma darah pada pesakit dan hospital ni adalah dari segi bantu pesakit yang memerlukan darah, sekiranya mereka perlukan buat pembedahan ataupun pesakit-pesakit yang sedang ada masalah pendarahan ke apa, dan darah memang banyak membantu lah. Kalau yang belum pernah menderma darah, saya sarankan cubalah menderma darah. Tanggungjawab kita sebagai manusia yang belum ditimpa masalah. Jadi hari ini mungkin bukan hari kita, ada orang lain yang memerlukan. Jadi sebab itulah tiap-tiap tahun seboleh-bolehnya memang saya akan ikut kempen ni. Kepada semua warga Suria Capital, Suria Group, terutamanya Sabah Port, Sdn Bhd, semua pemegang taruh, kalau ada saja mana-mana kempen derma darah, di mana-mana, di shopping komplek ke, di masjid ke, ataupun di sini yang Suria Group buat ni, datang, hadir, test. Orang yang derma darah ni adalah orang yang sihat dan mengamalkan gaya hidup sihat. InsyaAllah darah akan diterima.